Kena gantung sampai 2 kali satu penggal. Kena gantung parlimen lagi. Kena gantung parti sendiri lagi. Siapa? Faisal bukan main meroyan sekarang ni kan. Tak tahulah apa yang dia nak sebenarnya. Apa yang dia nak capai. Tapi nampak mengarut. Tahu tak? Ni 3 hari lepas dikeluarkan kenyataan media. Kononnya Perikatan Nasional ini menzahirkan rasa kecewa dan mengecam tindakan salah satunya sambut Trump dan sebagainya. Dan aku nak tanya Faisal. Bukankah kau ni kena gantung ke? Boleh pula dia share kenyataan media daripada Perikatan Nasional. Layak ke tak layak ni? Itu satu bab. Tak apa. Lantak dia lah parti dia. Ni yang jadi masalah sekarang ni. Bila ada rakyat yang komen. Dia kata ingat ke isu apa. Rupanya tak ada isu. Lepas tu dia balas komen tu. Dia kata hanya orang bodoh tak faham nak baca. Kau yang sebenarnya tak faham apa orang cakap. Orang kata ingat ke ada isu. Rupanya tak ada isu. Itu bermakna orang dah baca dah kenyataan media daripada Perikatan Nasional yang langsung. Tidak memberikan manfaat kepada rakyat. Bila orang tidak selari dengan dia, mulalah dia nak bodohkan orang lain. Inilah perangai orang yang berlagak cerdik, berlagak pandai, sedangkan diri sendiri itu teruk. Faisal, sedar tak sedar, sepanjang aku terlibat dalam politik ni, aku tak pernah tengok ada seorang politikus yang dalam penggal yang sama, dia kena gantung parlimen dan parti dia sendiri gantung dia. Kau je seorang-seorang yang buat benda tu. Dulu dia pernah bodoh laun. Apa nak jadi dengan kau ni Faisal? Kau ingat kau je ke yang cerdik? Kalau betul-betul cerdik, tak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang ni, acah-acah cerdik. Kau tak baca ke komen dalam posting kau ni? Rata-rata mengecam. Okay, itu isu yang pertama ni. Isu yang kedua ni. Yang mana dia buat satu posting 4 hari lepas yang ni. Dia mengamuk lah kan. Mengamuk dekat parti dia sendiri. Selain daripada parti dia gantung dia lah. Lepas tu yang aku tak faham sekarang ni, ni dia kata. Betul-betul luar tabi'i. Kerajaan Madani pun tak buat peraturan songsang macam ni. Habis semua benda kau nak salahkan Kerajaan Madani. Yang kau yang kena gantung dekat parti kau. Kau selesai dengan cara parti kau lah. Habis kalau tak kena dengan dia, semua dikatakan sebagai luar tabi'i dan sebagainya. Kau yang luar tabi'i. Kalau kita tengok orang lain tak ada kena gantung sampai 2 kali satu penggal. Kena gantung parlimen lagi. Kena gantung parti sendiri lagi. Siapa yang luar tabi'i sekarang ni? Orang lain elok je jalankan tugas kan. Pembangkang pun tak ada kena sampai macam tu. Lepas tu dia cakap lagi. Ini bukan cara anak jantan berpolitik. Kau yang amalkan politik bukan anak jantan. Sebenarnya dengan kau membawa surat layang masuk dalam parlimen itu bermakna kau bukan anak jantan. Sebab surat itu dia tak adanya datang daripada siapa pengirim apa semua tak ada. Bermakna kat sini kau yang amalkan politik. Bukan politik anak jantan. Bila kena gantung, lalu kau nak salahkan orang lain. Nak kata benda tu macam-macam luar tabi'i dan sebagainya. Sedangkan kau sendiri mengambil tindakan yang dangkal di dalam setiap move yang kau buat dalam politik. Dan yang paling lagi, bila kau nak mempertahankan tindakan kau, bawa masuk surat layang dan akhirnya kau telah membelakangi suara rakyat Machang. 6 bulan suara rakyat Machang dibisukan. Hanya kerana kau nak capai matlamat politik. Hanya kerana kau nak jadi jaguh dan hero. Kau kena sedar dan faham benda tu.